Saya nak share dengan tuan-tuan macam mana kita nak buat sambungan solar panel, kita nak buat sambungan siri ataupun sambungan secara selari. Boleh tak kita combine dua solar panel yang berbeza adalah neutral ada api. Macam mana kita nak selesaikan masalah neutral ada api tu? Live ada api normal, dan untuk neutral dah tak ada api dah tuan-tuan. Live ada, neutral tak ada. Dah selesai masalah floating neutral ataupun neutral ada api kita. Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini kita sambung lagi tutorial untuk DIY solar off-grid menggunakan all-in-one inverter. Untuk kali ini saya nak share dengan tuan-tuan macam mana kita nak buat sambungan solar panel dan apa peralatan keselamatan yang kita perlukan untuk kita buat sambungan kepada solar panel. Dan lagi satu tuan-tuan tentang sambungan solar panel ataupun solar array. Adakah kita nak buat sambungan siri ataupun sambungan secara selari? Untuk setiap inverter, jenis sambungan solar panel ini adalah berbeza bergantung kepada jenis solar charge controller yang ada dalam inverter ni. Sebagai contoh, kalau controller kita ni gunakan MPPT solar charge controller, sambungan kita adalah secara siri. Tapi kalau dekat dalam ni, dia ada solar charge controller jenis PWM, sambungan solar panel adalah secara selari. Itu satu. Dan yang kedua tuan-tuan, boleh tak kita combine dua solar panel yang berbeza saiz, maksudnya satu ni panel 400 watt dan lagi satu panel 200 watt. Kalau kita sambungkan sekali secara siri, apa akan jadi? Pada bahagian solar ni tuan-tuan, peralatan yang kita perlu ada yang pertama adalah DC SPD, DC breaker dan juga DC fuse. Dan ketiga-tiga peralatan ni adalah DC bukan AC. Bahagian solar ni tuan-tuan adalah bahagian DC. Jadi semua peralatan keselamatan yang kita perlukan, yang kita nak kena guna ni adalah DC. Kita tak boleh gunakan AC SPD, kita tak boleh gunakan AC breaker dan kita tak boleh gunakan AC fuse. Semuanya mestilah DC ataupun direct current. Sambungan bahagian DC ni saya akan gunakan kabel 10 AWG jenis soft silicon dan maksimum current untuk kabel ni adalah 50 A. Sebelah kiri positif, sebelah kanan adalah negatif. Kemudian kita sambungkan kabel grounding untuk DC SPD. Untuk DC SPD ni, tuan-tuan wajib pasangkan kabel grounding. Kalau tak, dia takkan berfungsi. Daripada DC SPD tadi, kita sambungkan kepada grounding terminal dan kita akan ada lagi peralatan yang perlu kita ground. Lagi satu peralatan yang perlu kita sambungkan kepada grounding terminal yang perlu kita ground adalah inverter tu sendiri. So dekat bahagian bawah ni kita ada grounding terminal. Kita akan sambungkan kabel yang sama dan kita akan sambung pada grounding terminal. Seterusnya untuk sambungan kepada inverter. Sebelum tu tuan-tuan, cuba tuan-tuan teka. Dekat bahagian keselamatan ni, dekat safety device ni, kita nak sambung dekat mana? Kita nak sambung dekat breaker ataupun kita nak sambung dekat fuse pergi ke inverter. Yang mana satu kita nak sambungkan? Cuba tuan-tuan komen dekat mana sepatutnya kita sambung. Dekat fuse ataupun dekat breaker. Dan sementara tu saya akan sambungkan dulu kabel dekat inverter. Ini kabel yang sama, kabel 10 AWG, maksimum current 50 A. Dan dekat sini tuan-tuan kena buat lubang sikit dekat getah ni. Barulah kita boleh masukkan kabel. So saya akan sambung dekat inverter dulu. Tuan-tuan komen dekat mana sepatutnya saya sambungkan kabel ni. Dekat fuse ataupun dekat breaker. Kalau tengok sekarang ni, dekat sini kita boleh sambung, dekat sini pun kita boleh sambung. Yang mana satu yang betul? Dan pada inverter ni pun sama juga, sebelah kiri positif dan sebelah kanan adalah negatif. Kabel yang kita sambung pada inverter ni, saya akan selitkan dekat belakang ni supaya nampak lebih kemah dan tak berserabut sangatlah. Dan seterusnya saya akan buat jumper kabel untuk PV
Jadi tuan-tuan ada masa untuk komen dekat mana kita nak sambung, dekat DC breaker ataupun dekat DC fuse. Jumper kabel ni saya akan gunakan PV kabel saiz 6mm. Dan kebanyakan installation yang saya buat, saya akan cuba untuk gunakan kabel yang paling besar yang kita boleh dapat. Sebab kita nak kurangkan risiko voltage drop. Bila kita gunakan kabel yang kecil, rintangan akan bertambah dan kita akan dapat voltage drop yang tinggi. Jadi tuan-tuan, untuk sistem, tak kisahlah sistem kecil ataupun sistem yang besar, cuba gunakan kabel yang lebih besar. Gunakan kabel 6mm. Yang ni adalah PV kabel, maksudnya kabel ni adalah kabel yang akan kita sambungkan kepada solar panel. Dan untuk kabel ni, dia boleh kena hujan, boleh kena panas. Dan lagi satu tuan-tuan, kita perlukan adalah konektor jenis MC4 konektor. Konektor ni pun waterproof, sebab tu kita gunakan pada sambungan untuk solar panel. Dan yang ni kita ada MC4, yang ni kita panggil sebagai male connector. Dan yang ni pula adalah female connector. Dan untuk pin ni, kalau tuan-tuan nak bezakan male dan juga female, untuk male ni, dia punya lubang kat dalam ni lebih besar, dan yang ni dia kecil sikit, yang ni female. Male, female. Dan kita akan buat sambungan untuk male dan juga female. Untuk solar panel, pada terminal positif, dia akan gunakan jenis male. Saya akan pasangkan bahagian male dulu. Kita ambil konektor male dan juga kabel. Kita strip sikit dekat ujung ni tuan-tuan. Okey, ni saja. Tak perlu terlampau panjang. Kita keluarkan cover ni. Kita masukkan siap-siap. Kemudian kita pasangkan pin dia. Pin dia untuk male adalah yang besar. Kita ambil pin ni tuan-tuan dan kita boleh krimkan. So untuk krim ni tuan-tuan kena gunakan crimper yang khas memang untuk MC4 connector. Nanti saya akan letakkan link dekat bawah lah kat mana tuan-tuan boleh beli full set peralatan untuk crimping ni. Kemudian kita ambil kita punya connector tadi. Kita masuk dan kita jolok pin tadi sampai ada bunyi klik. Kemudian kita boleh pasangkan balik cover tadi. Okey, dah siap jumper kabel kita untuk konektor male dan ni adalah untuk positif. Kebiasaannya lah kalau dekat solar panel, yang ni adalah positif. Tapi sebagai jumper kabel ni dia akan terbalik. Untuk konektor nanti kita akan sambungkan bahagian negatif daripada solar panel. Jumper kabel kita dah siap. Kalau tuan-tuan tengok dekat sini, yang ini adalah konektor female ataupun negatif dekat solar panel, tapi saya sambungkan dengan ferrule berwarna merah menandakan ini adalah kabel positif. Maksudnya nanti solar panel yang positif tu dia akan sambung dekat sini dan ni akan jadi positif. Sekejap lagi saya akan tunjuk kepada tuan-tuan supaya tuan-tuan boleh nampak dengan lebih jelas. Dan untuk kabel yang ada konektor main ni ataupun biasanya positif pada solar panel, saya sambungkan dengan ferrule berwarna hitam menandakan ini adalah negatif. Dia terbalik tuan-tuan. Sekejap lagi tuan-tuan akan nampak dengan lebih jelas kenapa saya terbalikkan konektor ni. Saya nak pasangkan jumper kabel ni dan maka terjawablah kita punya quiz tadi, soalan tadi dekat mana kita nak sambungkan kabel ni. Untuk jumper kabel, untuk solar panel kita akan sambungkan pada fuse dulu tuan-tuan. Jadi saya akan ambil kabel positif bersama konektor negatif. Kita akan sambungkan pada bahagian positif. Dan lagi satu, kabel yang ada konektor positif kita sambungkan pada bahagian negatif. Okey, jumper kabel kita dah pasang. Ni dah boleh sambungkan pada solar panel. Dan sambungan seterusnya yang kita nak buat, sambungan kepada inverter pada DC breaker. Positif dan negatif. Kita tengok balik sambungan kita buat tadi. Kita mulakan daripada atas, daripada inverter. Sebelah kiri positif, sebelah kanan negatif. Kemudian turun dekat kita punya DC breaker. Sama juga tuan-tuan. Untuk bahagian DC ni, semua sebelah kiri adalah positif. Sebelah kanan adalah negatif. Kita dah sambung pada inverter. Dah sambung pada breaker. Dan kabel jumper pun dah ada dah. Dah boleh sambung kepada solar panel dah. Daripada grounding terminal tadi, kita tarik lagi satu kabel dan kabel ni akan pergi ke grounding chamber. Tapi untuk tutorial ni, saya dekat dalam rumah dan dekat sini saya tak boleh nak tebuk, nak tanam rod, nak buat grounding.
Jadi saya cuma letakkan grounding rod dekat sini sebagai simbolik supaya tuan-tuan lebih mudah nampak ke mana arah ataupun hala tuju kita punya kabel grounding ni. Dan untuk grounding bahagian solar ni, dia sama dengan grounding yang kita buat dekat rumah kita untuk wiring AC dekat kita punya DB. Cuma bezanya tuan-tuan, grounding yang kita buat ni dengan rod ni hanyalah untuk grounding bahagian inverter dan juga DC SPD sahaja. Untuk wiring AC rumah dekat DB kita tu, kita akan gunakan grounding yang berbeza. Kita tak sekalikan. Grounding ni boleh kita panggil sebagai grounding untuk sistem solar sahaja, bukan ACDB ataupun AC Distribution System. Tak, ini khas untuk sistem solar sahaja. Tapi dekat bawah ni saya dah tambah AC outlet ataupun SSO untuk tujuan kita test ni. Dan untuk kita punya AC output ni, saya tumpang grounding untuk sistem solar ni. Dan sistem yang kita dah buat ni adalah sistem off-grid. Dan lagi satu masalah biasanya orang jumpa dengan sistem off-grid ni adalah neutral ada api. Yang dimaksudkan dengan neutral ada api itu tuan-tuan, bila tuan-tuan ambil multimeter set pada voltage AC dan tuan-tuan test di antara kabel neutral dan juga earthing ni, dia akan ada bacaan. Maksudnya ada reading. Bermaksud neutral tu ada api. Itu istilah yang biasa digunakan oleh wireman lah. Dan cerita tentang neutral ada api ni sebenarnya ada pelbagai version. Dan ramai orang yang salah faham tentang neutral ada api ni. Bila neutral ada api, semua orang menggelabah, oh bahayalah, inverter ni bahayalah, tak boleh pakai. Dia sebenarnya ada tujuan, ada sebab kenapa inverter off-grid ni neutral ada api. Tapi untuk ringkaskan benda tu tuan-tuan, saya akan tunjuk kepada tuan-tuan macam mana kita nak selesaikan masalah neutral ada api tu untuk inverter ni. Neutral ada api ni bukanlah sesuatu yang tak baik. Sebenarnya ada kelebihan dia. Dan pemilihan kita sama ada neutral ada api ataupun tak ni bergantung pada sistem yang kita set up. Bila masa kita perlukan neutral ada api dan bila masa kita tak nak neutral ada api. Kalau ikutkan, saya tak nak sentuh lagi tentang masalah neutral ada api ni. Tapi sedikit gambaran untuk tuan-tuan lah. Dan kenapa tuan-tuan kena pilih inverter yang betul dan bukan berdasarkan harga yang murah kita beli. Sebab ada masa memang kita perlukan neutral ada api dan ada masa kita tak nak neutral ada api. Inverter kita dah hidup dan kat bawah ni kita dah ada AC output. Kita akan test tengok bahagian neutral ni ada api ataupun tak. Inverter ni masih lagi dalam default setting. Maksudnya bila kita buka daripada kotak, inilah setting dia yang default. Jadi kita akan test. Kalau untuk kabel live, memang ada api. Sebab tu dia menyala, dia boleh detect. Kat sini pun sama. Kat kabel pun memang ada api. Sebab tu dia bunyi. Dan untuk neutral, kalau kita test pun sama juga. Ada api. Maksudnya yang ni dah disebut sebagai neutral ada api. Dan sebenarnya istilah dia yang betul kita panggil sebagai floating neutral. So kalau kita test sekarang ni, kedua-duanya ada api. Jadi sekarang ni kita akan selesaikan masalah floating neutral ataupun neutral ada api. Dan kita akan test lagi sekali. Live ada api, normal. Dan untuk neutral, dah tak ada api dah tuan-tuan. Kita test pula pada bahagian AC output breaker. Untuk live ada dan untuk neutral tak ada tuan-tuan. Live ada, neutral tak ada. Dah selesai masalah floating neutral ataupun neutral ada api kita. Jadi sebab itulah penting tuan-tuan, kalau nak beli inverter, pilih yang berkualiti dan selamat untuk kita gunakan. Kita nak proceed untuk testing kita punya sambungan solar panel. Jadi saya akan matikan inverter dan kita boleh pasang balik cover ni untuk kita bawa keluar dan testing solar panel kita akan buat dekat luar lah. Okey, sebenarnya kita dah ready untuk testing. Tapi macam biasa lah tuan-tuan, kalau tuan-tuan dah biasa dekat channel ni, selesai je pasang inverter ataupun sistem solar, nak test mesti mendung. Tak pun hujan. Hari ni pun sama juga tuan-tuan. Tadi mula hujan, dah habis hujan, ingatkan cerah, rupanya sekarang ni berjerubu pula. Untuk hari ni saya rasa saya cuma dapat share dengan tuan-tuan cara untuk buat sambungan saja. Untuk testing dan combine dua saiz panel berbeza, mungkin kita tak dapat buat hari ni. Hari ni lebih daripada cara untuk buat sambungan saja. Dan saya rasa untuk sambungan solar panel ni elok kita buat satu video yang khas tentang sambungan solar saja. Dan kita akan buat eksperimen lah. Kita ada solar panel 200 watt, ada 3 keping dan solar panel 440 watt.
Nanti kita akan eksperimen dalam sebenarnya untuk solar panel tuan-tuan, banyak lagi benda yang saya nak share dengan tuan-tuan. Sebagai contoh, untuk arah dan juga angle solar panel ni nak menghadap arah mana, matahari naik ataupun matahari turun. Semua tu kita akan bincang dalam video seterusnya nanti, khas tentang solar panel saja. Dan untuk solar panel tuan-tuan, sebenarnya banyak benda yang kita nak kena tahu dalam kita nak buat pemasangan solar ni. So untuk ni kita akan teruskan, saya akan tunjukkan macam mana cara-cara untuk kita buat sambungan solar panel untuk inverter ni. All-in-one inverter yang kita guna ni tuan-tuan, dekat dalam dia ada solar charge controller jenis MPPT. Jadi untuk MPPT ni, sambungan solar panel adalah secara siri dan maksimum VOC ataupun voltage open circuit untuk inverter ni adalah 108 volt. Jadi bila kita nak sambungkan solar panel ni, kita kena pastikan total voltage yang kita dapat daripada 3 panel ni adalah di bawah 108 volt. Kalau lebih daripada 108 volt, inverter akan rosak sebab dah over voltage. So untuk sambungan secara siri ni, positif daripada panel yang pertama, kita akan sambung kepada negatif panel yang kedua. Positif kita cantumkan, kita sambungkan kepada negatif panel yang kedua. Dan sama juga antara panel yang kedua dan ketiga, kita akan sambung cara yang sama. Positif panel yang kedua, kita sambung pada negatif panel yang ketiga. Negatif daripada panel yang pertama ni adalah main negatif dan positif daripada panel yang ketiga ni adalah main positif. Bahagian inilah yang akan kita sambungkan kepada inverter. Untuk sambungan ni kita ada lagi satu set jumper kabel. Untuk satu kabel ni dia punya konektor satu male, satu female. Sama juga yang ni, kedua-duanya adalah sama. Dan untuk sambungan solar panel ni, tuan-tuan takkan tersilap. Jangan risau. Okey. Ini kita akan jadikan sebagai main positif. Dan lagi satu main negatif. Kita dah ada sambungan, kita boleh naikkan breaker. Kita naikkan breaker solar. Saya dah onkan breaker ni tapi tak masuk charging. Sebab apa? Kita test. Untuk inverter ni tuan-tuan, minimum voltage untuk start charging adalah 15 volt kalau tak silap saya. Tapi okey, 15 hingga 90 volt. Itu MPPT range. Sebab maksudnya untuk start charging mestilah voltage lebih daripada 15 volt. Kalau kita test dekat sini, sebab sekarang ni keadaan memang sangat-sangat mendung. Dalam video mungkin tuan-tuan nampak cerah lah, tapi memang mendung. Okey tuan-tuan, kita cuma dapat 13.3 volt sahaja. Sebab itulah dia tak start charging. Walaupun solar panel kita ada sampai 3 sambungan secara siri, tapi sebab sekarang ni memang dah mendung, dah gelap, kita dapat 13 volt saja, dia takkan start charging. Tapi dari segi sambungan dah selesai, kita dah buat sambungan yang betul. Cuaca hari ni memang agak pelik sikit tuan-tuan. Baru lepas hujan, berjerubu, kemudian mendung. Sebab itulah kita dapat cuma 13 volt, memang takkan start charging lah. Okey tuan-tuan, nampaknya sampai setakat ni saja untuk video kali ni. Next video kita akan sambung lagi tentang sambungan solar panel. Dan kita akan start eksperimen dengan sambungan solar panel ni. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum.